dapat dah. Besar gila. Besar. Penat tu. Apa ada dia makannya. Oh, boleh ke jap? Boleh ke bertiga? Ni berlima je lah. Ni biasa saya tengok induk ni. Induk. Induk lah Jarang dia besar macam ni. Dia besar macam ni sebab dia bukan sebab makan. Memang saiz tu. Siapa awak? Tak apa, pegang je tengah depan dia yang dia. Tak apa. Angkat je. Okey. Kau apa tadi makannya? Macam kau. Jangan terus. Ni straight. Masya Allah, besar nak mampus. Entah apa dah dia makannya. Boleh tangkap gambar gua begini? Boleh. Video lah. Dia buat tadi. Mana dia orang tak keluar. Ada bukan. Sebab sangka kita orang pun kecil. Panggil dia. Hey! Apa yang dia makannya ni? Ini tak lepas ni je. Ini dia. Ni apa benda yang dia makan? Sebelum ni. Apa yang dia belasah? Mana ni? Mana dia kuning? Gila. Ni tak buat kuning. Kan dia duduk belakang. Buat kuning kau. Ini punya Shopee lah. Kau ada sangka yang kecil je. Aku tak muat. Boleh kot. Cuba bawa sangka tikus besar tu. Sangka musang. Sangka musang tu. Dia nak keluarkan balik tak tahu dah berapa panjang. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Lebih kurang 4 meter ni. 3 meter setengah tu. Bila-bila ni kau mati ni kau. Tak, dia bawa dulu. Kau jauh lagi. Ini okey. Kita tak muat ya. Tak muat. Badan dia tu tak muat tu. Yang tu kalau dia tak ada isi okey. Lepas je. Tu, sangka kucing tu kan boleh? Tu boleh tu. Tu ambil. Pinjam dulu. Boleh ambil abang pinjam? Tu tak tahu tu ni punya. Cuba minta pinjam jap. Gila ni dia makan apa ni? Anjing. Okey. Ni kami ni buat betul pak petai. Tak apa jangan risau gambar korang aku ambil. Saya tak ada tak pakai pipi. Bukan gambar untuk ni je. Ini boleh lah. Tak, gambar untuk ni je. Gambar kenangan boleh lah. Gambar kenangan.
Tak. Ni bukan budak kita pun dia boleh makan ni. Tahu tak apa. Besar ni. Kau buanglah kutu kat kepala dia, kesian dia. Dah saya pegang sini, saya nak turun bawah. Tak pakai kaki. Ini nak keluar pun tengah air. Lah, besar je. Buat dah, Fahmi. Naik atas turun dah. Jangan. Lagi daripada bawah ke atas berat. Tak apa. Kau kena angkat dia pada macam mana pun nak angkat dia. Kau masuk kat dulu. Daripada bawah ke atas lagi tak langat. Angkat dia sana. Ni tak apa benda dia makan ni. Anjing ke apa. Anjing. Apa dia dalam batu? Apa benda dah dapat makan besar. Dia memang besar. Tangan dia memang besar. Lepas makan besar. Masalah ni macam masuk